Mal, aku tak sabar nak klik gaya tahun ni. Mau klik bila? Aku klik bila? Aku klik tu nak, tapi kan... Jap, mentah. Mak aku call, mentah. Hello, Assalamualaikum, Alun balik gaya ni. Balik weekend ni. Nanti Umi masuk ke singgah dah. Kau sedap bekal dah lah. Jadi usia Mi. Kita klik. Okay, Mi. Alright, Mi. Nanti kita boleh buka usaha sekali ya. Okay, Mi. Okay, bye. Assalamualaikum. Mal. Beres tak? Beres ya. Aku lapar. Sahur balik ni. Moga anak jadi kau tak sahur dia. Duduk main badminton malah. Nampak aku tega. Allah, mu ni tak ada kecil. Lah, mu kelas. Mak, mu tengok ni ayah aku siap pasal lepas raya dah. Tak sabarnya aku nak balik. Pam balik bila? Aku dah banyak lagi aku nak kena siap ni. Jangan gitu, Mak. Duit boleh cari. Masa family ni payah, mu tahu tak? Kalau saya tak ada, nanti gana. Tak apalah. Aku ayat dah saya, aku tak boleh. Kau mula, Mak. Kau ayat dah. Man. Menumpah mana dah tu? Dok lah. Aku pasal kerja ni. Pasal rumah itu. Kerusi rumah impian Mai itu tu? Dah ke mana? Lulu dah kah? Dok lah. Aku bayar lain banyak gila tungguk ni. So aku nak rumah. Tapi kalau ada rumah pun duduk sorang kot. Sekmu, apa Emma tu nampak sedih mana tu? Lah, sekmu tak tahu kau. Dia tak boleh balik kampung tu. Itulah, apa dia tak balik? Dia ada masalah kau? Lo ni dia tak ada pitih kau dok. Dia duduk main je sana sini. Ngaku pun yang main je. Dua tu. Aku tak minta lagi lo ni nyo. Okey kok. Dia kerja lama dah. Gaji dia sepatutnya besar tu. Lah dia kan nanggung mopok dia, adik-beradik dia ada lagi. Orang gawe dia. Banyak tanggungnya dia. Tak apalah, kita kan nak buat celebrate dah dia. Ya? Ginilah. Mungkin buang dia, mau ayak dia. Sebab aku buat dah dia. Aku duk kecek dah dengan dia tu. Mau ayak dah. Patut kena panggil dia. Beres? Mak, mari mata. Nak pergi mana? Ikut saya naik atas sekejap. Jom lah. Baik kerja ni. Mari je lah. Holah. Kita duduk sini ni buat mana? Apa bos tu tak marah mari. Sungguh mari lah nyo. Surprise! Selamat Hari Raya Ikmal! Ikmal, siapa raya awak raya sore? Kita kan family. Terima kasih belakang. Tapi saya tak balik raya sebab nak settle kerja. Mal, tak salah belawaknya. Saya tengok kerja awak 2 minggu lepas lagi selesai dah. Kerja kau pun lagi nyo. Ni. Ni daripada syarikat. Dalam company ni tak ada istilah raya sore. Kalau kita jual rumah impian, kita raya pun raya impian. Tapi tak ada tapi. Ambil ni, capai raya impian awak nanti. Rumah impian, raya impian. Kami daripada tim Rumah Tuyu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.